takut diri kita untuk jaga. Ketika mana Nabi bermimpi, datangnya malaikat, 2 orang malaikat main kat Nabi. Main dekat Nabi, dia kata bawa Nabi kepada Nabi Muhammad, dia bawa Nabi Muhammad berjumpa dengan satu kaum. Nabi tengok, para malaikat tengok Allah ikat kaki seseorang, tungging kepala ke bawah, tungging kepala ke bawah, kaki ke atas. Tengok keadaan dia, Allah ikat dia, orang kaki dia, keadaan muka dia tu, mulut dia terkoyak, mulut dia terkoyak, pecah, terkoyak mulut dia, berdarah muka dia. Tanya Nabi Muhammad kepada 2 malaikat, ni kata kepada malaikat tu, mereka ni sebab apa punca mereka ni? Haula illadina yuftiruna qabla tahillati sawm. Mereka ni geng-geng hak kena siksa ni, hak kena ikat gantung kepala bawah, kaki kat atas, muka pecah sampai kelai mulut tu, berdarah muka kepala tu. Siksaan mereka ni berpunca sampai waktu mereka hidup di dunia ya Rasulullah, mereka berbuka puasa sebelum dihalal